akhirat nanti ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, terima kasih kerana anda semua menepati appointment kita setiap hari Rabu 9 malam dalam dakwah live, dan pastinya kita bersiaran langsung bukan hanya di TV Al-Hijrah. Anda juga boleh menonton kami di Facebook Live TV Al-Hijrah, dan jangan lupa untuk like, komen dan juga share. InsyaAllah ilmu yang bermanfaat yang kita akan kongsikan pada malam ini. Terlebih dahulu kita nak ucapkan terima kasih kalau tadi kita dengarkan alunan suara yang sangat merdu daripada kumpulan kasidah Angham Anisah. Apa khabar? Sihat Dia kalau jawab salam dia boleh dilagu-lagukan ke? Boleh Okey, insyaAllah. Dan kita ada penonton-penonton jauh daripada Pahang. Apa khabar ibu-ibu?
Kena senyum lebih sikit, orang Pahang tengok malam ni ramai ni. Kita ada kumpulan Yasin Muslimat Masjid Lama Muazzam Shah Pahang. Malam ni terus baliklah kot. Alright, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita bersiaran langsung di dakwah live ini special ataupun istimewa bersempena dengan Ma'al Hijrah, dan kita nak ulas dan bercerita berkenaan dengan tajuk sejernih doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ada macam biasa dua panel jemputan kita yang kita akan jemput naik ke atas pentas ini untuk berkongsi pengalaman dan juga ilmu bertepatan dengan tajuk kita. Kita nak menjemput terlebih dahulu pemimpin Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Malaysia, Habib Nail bin Tahir. Assalamualaikum Habib. Habib. Sihat Habib Silakan Habib. Baik, itulah dia. Kita ada Habib Nail, penampilan kali kedua di pentas dakwah live, dan kita nak jemput panel kita yang kedua, Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia. Kita jemput Datuk Profesor Taufik Yap Yun Hin. Datuk, khabar? Alhamdulillah. Hao ma? Hao. Sila. Baik, kita ada dua panel kita, dan perbincangan tajuk hari ini, Habib juga Datuk kan, saya ingat menyentuh hati kita sebab dia berkait dengan Nabi. Apa saja berkait dengan Nabi ni, dia pasti akan menyentuh jiwa kita sebab kasih sayang Nabi, walaupun jasad Nabi tidak bersama dengan kita, kasih sayang Nabi hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin untuk permulaan kita nak tanya dululah kepada Habib. Kita biasa dengar Nabi ni setiap malam akan bangun dan mendoakan umat dia. Walaupun Nabi tak pernah berjumpa, bertentang mata, kan, bersua muka dengan kita, tapi Nabi tak pernah lupakan kita setiap malam dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Habib boleh mulakan dengan apa yang menyebabkan Nabi ada rasa itu untuk mendoakan kita ni, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih pengacara Izhar bersama kita Dr. Taufik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini pertemuan yang barakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mendidik kita sebagai hamba Allah untuk sentiasa merasa dekat kepada Allah. Sehingga Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, beritahulah kepada mereka yang bertanya kepada aku, fa inni qarib, aku ini sentiasa dekat dengan kamu, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan mengkabulkan, menjawab doa apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, maka ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhilah larangan Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bi, berimanlah kepada Allah, la'allahum yarshudun, engkau akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang benar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, meminta kepada Allah dalam keadaan kau yakin kepada Allah bahawa doa kamu pasti akan mustajab. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa taala la yastajib min qalbin ghafirin lah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan kabulkan doa orang yang hatinya berada di dalam keadaan leka dan lalai. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh tauladan dalam kehidupan kita di dalam puncak keyakinan kepada Allah, puncak iman kepada Allah. Dengan keyakinan dan iman kepada Allah, sentiasa merasa dekat kepada Allah, membuatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk khusyuk di dalam berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, dalam sebuah kisah dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada malam, solat malam sampai subuh mengulang-ulang satu ayat, iaitu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Iaitu ayat yang mana Nabi Isa alaihissalam memberitahu kepada Allah, ya Allah, kalaulah nanti engkau akan seksa hamba-hambamu ini, fa innahum ibaduk, mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tetapi kalau engkau ingin mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat itu Nabi SAW ulang daripada malam sampai subuh dalam keadaan mengalir air mata, menangis di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengutuskan Jibril alaihissalam untuk bertanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa? Kenapa baginda SAW ni menangis?
Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nabi kita. Nabi angkat tangan dan berkata, ummati, ummati, ummati. Umat aku, umat aku, umat aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dipikirkan tentang puterinya Sayyidatina Fatimah ataupun sesiapa yang lain, dipikir tentang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Jibril, Jibril beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk. Ini pemberian keagungan cinta Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Allah, kami akan ridha kepada engkau wahai Muhammad terhadap umatmu. Kami akan melakukan perkara yang diridai oleh engkau wahai Muhammad terhadap umatmu, dan kami tidak akan hampakan engkau wahai Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ingin dan berharap agar tidak ada satu pun daripada umat aku masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah khusyuknya baginda Rasulullah, karena ada keyakinan yang tinggi. Dengan itu perlunya kita untuk sentiasa mengkaji sirah Nabi dan sebagainya agar meningkatkan khusyuk di dalam hati kita saat berdoa meminta kepada Allah. Allah, sebab itulah kenapa kita kena sayang Nabi lebih daripada diri kita sendiri, sebab Nabi pun telah letakkan dirinya ke tepi semata-mata untuk tunjukkan kasih sayang pada kita kan. Nabi, masya-Allah. Prof, 有一个问题啊，要问你啊。Saya ada satu soalan nak tanya pada Prof. Mewenti ya. Okey, soalannya Prof, Datuk, bila kita sebut tentang doa Nabi ni, selalunya Nabi ni kita tahu Nabi diuji dengan satu ujian sangat dahsyat yang manusia lain tak akan dapat lalui ujian tersebut. Tapi peliknya, Nabi walaupun diuji dengan satu ujian yang sangat dahsyat dan besar, tapi Nabi tak pernah doakan untuk diri sendiri. Nabi tetap doakan untuk umatnya, doakan untuk orang yang sekeliling dia supaya dapat taufik, dapat hidayah. Sebenarnya apa rahsia di sebalik doa yang Nabi telah letakkan kepentingan diri di tepi untuk kepentingan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Izhar, Habib Naim, para penonton di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan insan biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu insan yang paling mulia, yang merupakan kekasih Allah. Doa baginda jarang sekali untuk diri sendiri. Doa baginda banyaknya untuk umatnya. Bukan hanya untuk umatnya, juga untuk kebaikan umatnya juga. Kerana Rasulullah sentiasa ingat kepada umatnya. Rasulullah juga memohon keampunan untuk umatnya. Sebab itulah kerisauan Rasulullah SAW lebih banyak kepada umatnya daripada diri dia sendiri. Sebab itulah doanya lebih banyak tumpu kepada umat daripada dirinya sendiri. Kita ambil satu kisah peristiwa di Taif, di mana baginda diusir dari Taif. Saya tidak elaborate lebih panjang kisah itu, tetapi kita tahu bahawa ketika itu Nabi diusir, tetapi Nabi tidak membalas dendam kepada mereka yang berbuat jahat kepada baginda. Tetapi baginda berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, kerana mereka tidak mengetahui sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah SAW itu sepatutnya ada pada diri kita juga. Kemudian dalam satu ayat Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini bukti bahawa Rasulullah SAW itu diutuskan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Allah. Bukan hanya untuk diri sendiri. Kerana Allah mengutus Rasul itu untuk kepentingan alam. Termasuklah kita semua manusia. Sama ada manusia itu berbuat jahat kepadanya, tetap Rasulullah mendoakan kesejahteraan siapa yang berbuat jahat kepadanya. Itu sifat Nabi. Dan kalau kita dapat mencontohi sifat Nabi, alangkah cantiknya, alangkah indahnya. Akhlak itulah menjadi punca kepada peribadi kita, insya-Allah.
Allah, Datuk, saya yakin yang Nabi ini diturunkan untuk tunjukkan bagaimana kita nak berkasih sayang. Dan Betul. antara salah satu manifestasi kasih sayang kita pada orang adalah kita mendoakan mereka. Ya, betul. InsyaAllah nanti kita nak tanyakan kepada Datuk juga tentang perihal doa ni. Tapi kita nak berehat seketika, tuan-tuan dan puan, kita beristighfar seketika dan kita jumpa selepas ini. Semuanya dalam Dakwah Live. Wow Shop, saluran beli belah terunggul di Malaysia, kini membawakan anda Suk Hijrah, menawarkan lebih 5,000 pelbagai barangan berkualiti produk mesra Muslim, makanan halal berkhasiat, gaya hidup, kelengkapan rumah, fashion muslimah dan banyak lagi. Lebih menarik, pelbagai demonstrasi khas, perkongsian tips istimewa untuk anda. Dan nantikan pelbagai tawaran dan ganjar hebat menanti anda. Bersama kami, Suk Hijrah di TV Al-Hijrah, teman beli belah baru anda. Ki Zainal pernah bilang gini ke gue, hijrah itu ibarat lari maraton. Lo udah tahu pasti nih, kapan seharusnya ngelangkain kaki lo buat cepet-cepet ninggalin garis start. Gue terkadang kayak apa ya, gue tuh kayak sakit kepala sendiri sama dosa-dosa gue kalau gue pikirin tuh. Anak yang lo selamatin kemarin, keluarganya meninggal semua. Baiklah baik belayar rakit, janganlah sampai putus talinya. Kasih sayangku bukan sedikit, jikalau boleh mati bersama. La 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 la. Macam-macam sekarang ni. Koma jangan buat dek je. Apa cerita koma? Tersedar pukul 2 pagi, kemudian dia tak boleh tidur dah sampai pagi. Sedangkan hari esok nak kerja, maka dia akan merosakkan badannya. Ada beberapa minuman yang boleh menyebabkan kita mudah untuk tidur. Selain daripada susu suam, susu almond. Tapi janganlah jadikan dia satu beban. Itu peluang kepada kita nak menambah satu lagi sunnah yang orang tidur cendera tak dapat buat. Jadikan dia sebagai suatu ladang amal, zikir kepada Allah. Sebuah negara yang berlainan agama, bangsa menyebabkan kadang-kadang berlaku peperangan. Punca utama apa yang berlaku pada hari ini adalah kerana kejahilan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Kembali bersama kami dalam Dakwah Live. Terima kasih kepada anda semua yang mungkin sedang menonton di Facebook Live. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share supaya lebih ramai yang dapat manfaatnya. InsyaAllah malam ini kita nak bercerita tentang sejernih doa Rasulullah. Kita nak mewarisi bagaimana sifat Nabi dalam berdoa. Dan seperti sebenarnya kita tanyakan tadi pada Datuk tentang Nabi kita berdoa. Nabi ajar kita untuk banyakkan doa orang lain. Cuma Datuk, sekarang hari ini betul lah kita pun tahu siapa-siapa yang doa untuk orang lain ni malaikat akan ambil doa tu doakan untuk kita. Cuma sekarang ni
zaman digital, zaman media kan. Jadi kadang-kadang kita doa tu kita forward je dekat grup-grup WhatsApp ke kan, grup-grup Facebook ke. Jadi Datuk nak tanyalah, kira itu dikira doa tu dapat tak dalam maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat mendoakannya, sebab kadang-kadang itu bukan datang daripada hati, di sekadar forward untuk memenuhi jari-jari untuk kita ni penuhilah ruang kekosongan dalam grup-grup WhatsApp tu, Datuk. Okey, baik, alhamdulillah. Sebenarnya dalam zaman media sosial ini kita banyak mengutuskan doa-doa, bacaan doa tertentu. Malah kalau kita diberitakan sesuatu berlaku kematian contohnya lah, kita pun utuskan satu doa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lepas tu dengan al-Fatihah. Kita bukannya tulis daripada hati kita. Apakah doa sedemikian itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Itu medium. Maknanya medium ialah kaedah. Tetapi tetap isi kandungannya baik. Apabila kandungannya baik, datang daripada hati yang ikhlas, insya-Allah Allah akan makbulkan doa tersebut walaupun dalam bentuk media sosial itu sendiri. Dan saya suka menyarankan ataupun menyebut bahawa ianya mesti ikhlas daripada hati kita lah. Maknanya itulah yang kita sebut. Tapi sebaik-baiknya kalaulah dapat kita tulis dengan kata-kata kita daripada hati kita, itu lagi baiklah. Kerana di dalam Islam itu innamal a'malu binniyat kan. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan kita tidak boleh memberikan salah sangka ataupun memberikan sangkaan yang buruk kepada orang lain juga. Kerana dia pun datang daripada hati yang ikhlas untuk menyampaikan doa tersebut kepada orang lain. Dan kalau bolehlah, jika seseorang berkongsi doa yang copy paste ke atau tujuan untuk menyebarkan kebaikan, insya-Allah dengan harapan orang itu mendapat manfaat dan akhirnya datang daripada hati yang ikhlas, maka doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu. Kita serah kepada Allah Subhanahu Taala untuk Allah terimalah. Okey. Itu dan saya suka tambah lagi, doa itu sebenarnya untuk membina hubungan sesama manusia juga sebenarnya. Doa tu bukan kita nak pisahkan antara manusia dengan manusia yang lain. Sebenarnya doa itu ialah sesuatu yang kita menghubungkan diri kita direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan doa dalam Islam. Sebab apa? Kita tidak menggunakan perantaraan yang lain. Kalau kepercayaan lain, dia mungkin menggunakan perantaraan, sama ada menggunakan apa nama, ada istilah dia orang tengah untuk menyampaikan doanya. Tetapi dalam Islam kita tidak perlu orang lain untuk doakan kita. Kita sendiri doa direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah manis indahnya, dan ketika doa itulah kita hubungan direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan dan indahnya Islam dari sudut itu. Masya-Allah. Tadi kalau Datuk sebut, kalau boleh kita tulislah berbanding dengan kita betul. Kalau dapat kan? Kita tulis dengan daripada hati kita. Alangkah baiknya. Baik. Itu kalau tulis. Tapi nak mudah selalunya. Copy kita just bukan takat copy paste. Benda tu dah stiker tu dah ada siap-siap lah. Kita je hantar je. Kan? Saya banyak save stiker tu kat WhatsApp tu. Saya rasa semua orang ada stiker tu. Habib, bila cerita pasal doa yang kita hantar, kita tulis sendiri ni, Habib, okeylah, contohlah kita dengar kata Datuk tadi, okey, kita posting sendiri, kita tulis sendiri, type sendiri. Tapi kebanyakan doa kita ni kita rafakkan, kita doa ini melalui posting dekat social media. Berbanding dengan kita banyak berdoa menyendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Habib, sebenarnya macam mana tu? Okey ke kalau kita doa juga tapi kat social media, sebab dekat situ kita boleh dapat respon. Ada like, ada share, ada kadang-kadang orang komen amin, ramai yang berdoakan. Ataupun lebih baik kita simpan doa tu, kita berdoa di sepertiga malam di atas sajadah memohon pada Allah, menyendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habib. Alhamdulillah. Doa ini adalah merupakan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana tadi kita dengar daripada Datuk. Hubungan kita dengan Allah, sehingga di dalam istilah bahasa pun, solat itu sendiri pun dinamakan doa. Solat, doa yang dibuka dengan takbir, maksudnya kita dalam solat dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan doa, dan doa ini kata para ulama perlunya ada menunjukkan diri kita ini hamba di depan Allah, faqah di depan Allah, merasai diri kita ini tak ada apa-apa, segalanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selalunya orang yang berat untuk nak berdoa ini apabila dia merasai dia mempunyai segalanya. Allah. Sedangkan kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, sebanyak mana harta yang kita ada, sebanyak mana ilmu yang kita ada, apapun yang diberikan oleh Allah, jangan pernah kita sombong, kita tetap status hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu contoh yang paling besar adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta pernah diberikan dan dinaikkan sebagai rasul, sebagai nabi dan sebagainya. Pernah suatu ketika di-offer oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, mau tak aku jadikan engkau seorang rasul tetapi juga malaikat, seorang raja, mempunyai kekayaan dan sebagainya, tanpa mengurangkan apapun kedudukan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih? Katanya lah, aku pilih untuk menjadi hamba Allah. Ashba'u yauman wa aju'u yauman. Satu hari aku pilih untuk aku kenyang, alhamdulillah ada rezeki makan, alhamdulillah dapat sebut alhamdulillah kepada Allah. Ada hari pula aku berada di dalam keadaan lapar. Aku dapat bersabar kerana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang Nabi SAW lalu di dalam rumah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ada makanan tak hari ini?" Kata Aisyah, "Tak ada apa-apa makanan ya Rasulullah. Idzan ana asum." Kalau begitu aku berpuasa pada hari ini. Ada hari pula berlalu, Nabi SAW lalu dan tanya, "Wahai Aisyah, ada makanan tak kat rumah?" Katanya ada sedikit makanan. Apa makanan tersebut? Sedikit roti dengan khal, dengan cuka. Maka Nabi SAW tidak berkata, mana dia makanan yang sedap? Kenapa tak masak? Kenapa itu? Kenapa ini? Tak. Kata baginda Rasulullah, ni'mal idamal khal. Sebaik-baik makanan itu, yang paling sedap makanan itu adalah khal, cuka. Tak mahu nak merendahkan makanan. Dan inilah merupakan keadaan kedudukan baginda Rasulullah SAW di dalam sentiasa menghambakan diri kepada Allah. Dengan itu, apabila kita faham makna doa, bermakna kita faham makna kita nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Perlu hati ini curhat hanya kepada Allah. Perlu hati ini hanya berharap kepada Allah. Perlu hati ini hanya merayu kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, beliau pernah berkata, aku pernah merasai segala kepahitan dunia dan tidak ada sesuatu yang lebih pahit daripada berharap kepada manusia. Sekarang kita duk share kita punya munajat dekat dalam post dekat wall. Kita punya apa semua dekat dalam social media. Kita punya doa itu, sedangkan malam tak pernah kita berdoa, lepas solat tak pernah kita berdoa, tak pernah ada waktu pun kita angkat tangan dan doa kepada Allah. Seolah-olah kita ini berharap kepada manusia lebih daripada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah manusia tidak akan dapat memberikan apa-apa kepada kita. Al-nafi' wallah, manfaat hanya akan diberikan oleh Allah, kemudaratan pun hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat keyakinannya, kuat imannya akan pasti mempunyai waktu dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada waktunya dengan manusia. Orang yang yakin kepada Allah pasti akan mempunyai hati yang suka curhat dengan Allah lebih daripada suka curhat kepada manusia. Maka dengan itu inilah yang kita perlukan di akhir zaman ini. Terlalu banyak kadang orang komplain dalam keadaan depression, dalam keadaan tertekan, stres. Kenapa? Karena banyak duk curhat kepada manusia. Tak pernah ada waktu curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau curhat kepada Allah selalu, waktu qiyamul lail, tahajud kita bangun, kita munajat kepada Allah, Allah akan penuhi hati kita nur, cahaya, ketenangan yang membuatkan sehari semalam orang itu akan berada dalam keadaan tenang. Dan itu kita tanya kepada orang-orang yang suka salat subuh berjamaah di masjid, cuba contoh. Karena salat ini bahagian daripada doa, bahagian daripada munajat. Pasti dia akan merasai satu hari penuh tu rasa tenang lain daripada yang lain. Kerana adanya cahaya nur berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya teringat pesan ulama, satu doa yang kita panjatkan langit kepada Allah seakan-akan seperti satu tali kita hubungan kepada Allah. Makin banyak doa, makin rapat dan hampir kekuatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi yang kita akan kongsikan berkenaan dengan doa dengan tajuk doa sejenis Rasulullah. Kita rehat seketika dan kita jumpa selepas ini. Bang, abang boleh bantu saya tak bang? Saya nak mohon bantuan bang. Company saya ditutup. Saya diberhentikan kerja. Abang boleh bantu saya tak bang? Boleh.
Allah Allah ya Allah, la ilaha illallah. Saya masih lagi mengajar alam. Ada kelas untuk taranum. Ada kelas-kelas taranum. Maka suara tu perlu diulang-ulang, dilatih. Masih ingat lagi lah. Ya, Masya Allah. Itu masih hanya bunga baru tu yang kita hanya nak. Ya. Lagu lah. Masya Allah. Siapa nak dapatkan pahala berpuasa 360 hari, maka kalau dia puasa setiap bulan tu 3 hari, dia dapat dah puasa sepanjang tahun. Adakah dengan sekadar tak makan tak minum boleh menambahkan takwa dalam diri seseorang? Bangga atau tidak kalau kita ini adalah seorang VIP di kalangan manusia? Maka sepatutnya kita lebih berbangga lagi kalau kita menjadi VIP di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dengar je tentang anxiety, tentang depression, tentang overthinking, kita tak pernah terfikir pun tentang bagaimana untuk kita dapatkan penyembuhan sakit-sakit ini di dalam Al-Quran. Jadi, menarik bila mana kita sama-sama menghayati surah An-Nas agar kita semua sembuh daripada 3 penyakit yang saya kongsikan tadi. Saksikan program Tawajuh semestinya di TV Al-Hijrah. Hari ni kita nak sambung. Tuan-puan yang dekat rumah dah sedia ke? Sedia InsyaAllah. Agak-agak topik apa? Kamu masuk idgham? Masukkan. Saya sangat harap jawapan dia biar sama. Walaqad rabbihimul huda. Okey. Program Main Ngaji, kalau tak tengok, anda yang rugi. Baik, itu dia kita dengar alunan kasidah daripada kumpulan kasidah Angham Anisa, dan saya perasan kat ujung tu ada Along Gambus dah. Bukan senang kita nak ada dia ni lah episod ni. Along sihat Along Allahu Akbar. Dan tuan-tuan dan puan, terima kasih pada anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami. Kita sedang berbicara dan membincangkan topik iaitu sejernih doa Rasulullah. Dan kita ada 2 panel kita hari ini. Kita ada Habib dan juga kita ada Datuk Profesor Taufik untuk kita bercerita tentang doa. Dan untuk blok ketiga ni seperti biasa kita nak buka ruang lah untuk penonton-penonton yang ada ni untuk bertanyakan soalan pada panel kita. Siapa kat sini agak-agak berani nak tanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum. Saya Azlina binti Abdul Rahman daripada kumpulan Yasin Muslimat Masjid Lama Muazzam Shah, Pahang, Darul Makmur. Ingin mengajukan soalan kepada Prof. Datuk Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlina binti Abdul Rahman daripada Kumpulan Yasin Muslimat Masjid Lama Muazzam Shah, Pahang, Darul Makmur. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Prof. Datuk Taufik. Soalannya, Rasulullah SAW selalu mendoakan umatnya walaupun baginda dicaci dan dimaki, dan berlainan dengan kita yang berdoa dengan dendam dan balas sakit hati. Jadi, apa pandangan Prof tentang persepsi ini? Terima kasih. Baik, silakan Datuk. Okey, terima kasih Puan Azlina pada Pahang. Soalan tu sangat menarik kerana kita lihat dalam masyarakat kita kadang-kadang silap faham tentang doa itu sendiri. Doa sepatutnya kita doakan kebaikan kan? Bukan doa untuk keburukan. Bukan menggunakan doa untuk menyumpah orang. Salah tu.
Sepatutnya doa itu merupakan senjata untuk kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti kehambaan kita. Bukti kehambaan itu maksud dia apa? Sebab kita ni bersifat hamba, Allah itu bersifat pencipta. Kita ni kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang menggunakan doa pula untuk memburukkan orang, menyumpah orang. Maka itu bukan satu kaedah pengajaran dalam Islam. Saya suka berbalik kepada kisah Taif lagi lah. Sebab Taif ni mengajar banyak kisah. Peristiwa itu berlaku ketika Rasulullah SAW dalam keadaan berduka. Berduka kerana apa? Baginda kehilangan dua orang yang sangat penting dalam hidupnya. Tahu kan? Kalau tak tahu kena cari sendiri. Dalam kedukaan itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Taif agar mudah-mudahan adalah orang ikut ajaran Islam. Tetapi malangnya Rasulullah dibalas dengan lemparan batu. Tetapi kalau kita lihat, apakah Rasulullah juga kutip balik batu, lempar balik kepada orang lempar? Tidak. Rasulullah disakiti. Rasulullah sampai berdarah. Tetapi Rasulullah tidak panas membalas dendam melalui doa pun. Malah Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu." Apa maknanya doa ini? Rasulullah memohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala maafkanlah mereka yang buat jahat kepada dia. Berbeza dengan kita. Orang buat jahat kat kita doa kan supaya Allah pun bagikan kejahatan kepada dia. Dan itu bukan akhlak Rasulullah. Kalau itu bukan akhlak Rasulullah, maka itu juga bukan akhlak kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dicaci, baginda hanya berkata, "Ya Allah, ampunkanlah mereka." Dan ini merupakan sebahagian pada hadis riwayat Muslim. Sebab itulah beberapa silap faham yang ada pada kita ataupun salah guna doa itu sendiri sebagai menggunakan doa untuk membalas dendam, maka kita anggap bahawa itu bukan ajaran Rasulullah. Padahal doa itu sepatutnya merupakan permohonan hambanya kepada Yang Maha Berkuasa. Sebagai kesimpulan kepada soalan ini, doa bukannya alat balas dendam. Doa bukannya untuk kita mendoakan keburukan kepada orang lain. Tetapi doa ialah bukti keimanan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya sekiranya kita menahan marah kita doa kadang-kadang dalam keadaan marah ya. Kalau kita dapat menahan marah kita, Allah akan menutup aib kita. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Bukan senang tu kita nak menahan, menekan ego nafsu gitu dah tu Ya. Habib, ada kes juga saya ni dah berdoa. Doa dah bertahun-tahun. Doa pula macam-macam. Tapi sampai hari ini saya tak nampak lagi jawapan doa-doa saya ni. Sehingga kan ada antara mereka yang mula berputus asa dengan rahmat dan juga jawapan atas doa-doa mereka. Tak payahlah doa, penat dah doa, tak ada apa-apa pun. Habib, macam mana nak memujuk hati orang-orang macam ni? Alhamdulillah. Baginda Rasulullah SAW sendiri pernah memberitahu tentang keadaan ini. Bahawa kata baginda Rasulullah, "Yustajab li ahadikum ma lam ya'jal." Pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa kamu selagi mana kamu tidak tergesa-gesa. Ditanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksudkan al-ajal ni, apa maksudnya? Isti'jal ni apa? Maka kata baginda Rasulullah SAW, iaitu dia dah berdoa, dia berdoa, tapi tak nampak kesan istijabah. Maka akhirnya dia pun meninggalkan doa kerana dia rasa putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu
kata baginda Rasulullah, doa pasti akan mustajab. Doa ini pasti akan mustajab. Kata ulama, doa ini, mustajabnya doa ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, kadang boleh jadi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Allah tengok apa yang kita minta tu ada kebaikan untuk kita. Saat itu juga maka dikabulkan langsung saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kerana kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu kita, ayah kita. Kita minta sesuatu, kadang benda tu boleh jadi tak ada kebaikan untuk kita. Boleh jadi ada waktu lain sesuai. Seperti contoh, entah anak kita yang kecil minta pisau kepada ayahnya, ibunya. Bahagian daripada kasih sayang ibu tak akan nak bagi pisau kepada anak tersebut. Begitulah juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta benda yang boleh jadi kita tak tahu benda itu ada kebaikan ke ataupun keburukan ke. Maka Allah Subhanahu wa taala akan atur apa yang terbaik kepada kita. Maka yang kedua, boleh jadi Allah tak kabulkan sekarang kerana benda itu tak ada kebaikan untuk kita saat itu. Boleh jadi lepas 10 tahun ada kebaikan maka dikabulkan oleh Allah, tetap dikabulkan oleh Allah, tetapi dapatnya nanti lepas 10 tahun, lepas 15 tahun. Kadang kita minta harta ke, time tu tak sesuai, nanti dapat. Kita minta jodoh ke, time tu tak dapat, nanti dapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, kalaupun benda ini tak sesuai di dunia, maka doa itu akan menjadi satu ibadah yang akan menolak musibah dan bala. Sepatutnya dia akan terkena suatu musibah ujian, tetapi ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dia pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata ulama, doa pasti tetap mustajab. Dekat dunia dia tak dapat apa-apa, dekat akhirat tiba-tiba dia dapat pemberian daripada Allah. Ditanya, ya Allah, ini pemberian daripada mana ni? Ini semua berkat doa. Dahulu engkau membaca doa, kau minta itu, kau minta ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian-pemberian yang besar. Maka orang itu pun berkata kepada Rasulullah, "Idzan nakthur ya Rasulullah." Kalau begitu kami memperbanyakkan lagi lah doa. Kata baginda Rasulullah, "Allahu akbar." Allah lebih banyak lagi pemberian dia. Sebanyak mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah itu begitu besar, begitu luas, begitu banyak. Maka dengan itu, apabila ada keyakinan kepada Allah, berharap kepada Allah, mengetahui dengan yakin bahawa Allah kabulkan doa, kita tidak akan pernah putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu putus asa ni adalah orang yang tergesa-gesa. Dia nak cepat, benda ni nak cepat, itu dia nak cepat ni, sebenarnya dia tak akan dapat apa-apa. Dia tetap bersabar di dalam kehidupan, redha dalam kehidupan, dia menjalani perkara yang diperintah oleh Allah, dia menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah. Yakinlah bahawa segala yang diatur oleh Allah pasti yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Allahu Akbar. Sebab itulah kenapa kita doa ni, kata Datuk dan juga Habib tadi, kita doa ni sebagai hamba. Kita jangan doa sebagai owner kan. Kita pula atur-atur Tuhan. Kalau boleh hari ni doa semalam dah dapat kan. Dia nak ikut kita punya time pula. Tuan-tuan dan puan, kita akan bincang banyak lagi berkenaan dengan tajuk ini, tapi kita nak berehat seketika dan kita jumpa selepas ini. Sempena awal Muharram dan ulang tahun ke-15 TV Al-Hijrah. Saksikan istimewa Hijrah Berselawat. Menghayati semula semangat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasulullah melalui kisah hijrah dan dakwah baginda. Dengan penampilan pendakwah ternama. Ayo bersama kami menyemarakkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam irama selawat dan kasidah. 1 Muharram 1447 Hijrah bersamaan 27 Jun 2025, Jumaat 9 malam, hanya di TV Al-Hijrah. Kerja kita sebenarnya semasa kita hidup atas dunia adalah wa ana rabbukum fa'budun. Tugas kita adalah beribadat, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Ummah wahidah dia memberi makna manusia secara keseluruhannya merupakan satu umat kerana dia datang semuanya mari daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam.
Nak istiqamah ni bukan senang. Istirahat senang. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingat Allah banyak-banyak. Berzikir, niat-niat dalam hati. Aku niat, aku nak istiqamah. Dan kalau boleh, aku nak sentiasa mempertingkatkan apa yang kebaikan yang aku buat. Nabi dah kata dia ni ahli syurga. 10 kan, sahabat Nabi yang dah dijamin syurga. Ibadahnya lagi kuat daripada kita yang belum confirm ni. Macam tu lah kan. Bukan cakap tuan-tuan dan perempuan saja. Termasuklah yang bercakap ni. Sempena sambutan awal Muharram. Jom datang beramai-ramai dan meriahkan Karnival Al-Falah Madani. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Pameran dan perkhidmatan 14 agensi hal ehwal agama, agensi kerajaan persekutuan dan negeri Pahang. Jualan Rahmah Madani, pertunjukan aset kenderaan badan beruniform, sukan rakyat, sukaneka, pertandingan azan dan iqamah, pertandingan mewarna dan melukis kanak-kanak, gerai jualan makanan dan minuman. Turut dimeriahkan dengan kehadiran pendakwah dan personaliti ternama. Indra Mahkota berselawat dan malam kesenian Islam. 27 Jun 2025, Jumaat 9 malam. Kuliah Zuhur Perdana Indra Mahkota bersama Ustaz Abdul Somad. 28 Jun 2025, Sabtu 2 petang. Forum Perdana Hal Ehwal Islam Indra Mahkota. 28 Jun 2025, Sabtu 9 malam. Jangan lepaskan peluang. Ayo, jumpa di sana. Masjid Jami' Berserah Kuantan Pahang. 27 hingga 29 Jun 2025, 10 pagi hingga 10 malam. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan kami dan sedar tak sedar kita dah pun berada di penghujung rancangan untuk minggu ini dan saya nak tanya dululah pada Datuk mungkin untuk closing, kesimpulan, penutup, pesan-pesanan untuk kami ini macam mana kita nak jadikan doa ini sebagai lifestyle, bukan hanya bila susah baru doa, bila tengah berada di titik terendah dalam kehidupan baru merayu-rayu pada Allah. Datuk. Okey, baik, alhamdulillah. Apabila Allah jadikan kita sebagai orang Islam, maknanya kita adalah Islam keseluruhannya. Bukan kita mengambil Islam, stompok sini, stompok sana, ataupun ikut suka kita. Sepatutnya doa itu dijadikan sebagai gaya hidup kita. Macam mana kita nak jadikan doa itu gaya hidup? Supaya dia tidak hanya berlaku pada keadaan terdesak aja. Terdesak aja baru kita berdoa. Kan keadaan kita gembira kita biar pi lah. Kita buat tak kisah aja. Tidak. Sepatutnya doa itu merupakan gaya hidup kita yang membentuk peribadi kita. Seperti mana kita menggunakan Islam itu, agama itu, kita masuk keseluruhannya. Dalam semua aspek itu mesti melibatkan Islam dan doa itu sendiri. Pertamanya kita mesti didik hati kita bahawa doa itu bukan pilihan terakhir. Doa itu merupakan langkah pertama dalam setiap apa yang kita buat. Dalam setiap sebelum kita makan, kita doakan. Tak ada doa pun sekurang-kurangnya kita baca bismillah. Jangan masuk mulut tanpa bismillah itu. Bila ada ujian, bila ada berita baik, bila ada whatever lah yang berlaku dalam kehidupan kita, Allahu Akbar, Subhanallah. Macam-macam istilah-istilah ini yang keluar daripada bibir kita. Bukan alamak. Begitulah. Lebih baik bukan hayya. Atau kadang-kadang kan saya dipengaruhi oleh pengaruh yang lain. Mana tahu kita tercampur dengan budaya lain. Akhirnya pembentukan diri kita bukan dari segi amalan yang bersifat Islami. Yang kedua, mestilah doa itu walaupun dalam perkara kecil pun kita berdoa. Kerana apa? Kan saya sebutkan tadi, doa itu mengikatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Maknanya kita percaya dan kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan bagi kepada kita walaupun yang kita mohon kita rasa kecil. Allah tak kira kecil besar ke dia bagi. Cuma kadang-kadang kita malu. Kenapa kita harus malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan manusia kita tak malu pun. Kalau bolehlah kehidupan kita biarlah 24/7. Faham tak 24/7? 24 jam dan 7 hari dalam seminggu itu sentiasa kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan rajinkan bibir kita dengan zikrullah, kan? Bila zikrullah kita ingat Allah. Dan bila kita ingat Allah, maknanya kita dalam hati yang sama kita memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kalau bolehlah doa itu membentuk akhlak kita. Doa itu membentuk sebagaimana doa Rasulullah itu juga membentuk akhlak. Juga merupakan akhlak Rasulullah SAW yang mana boleh menahan marah, yang mana tidak mengutuk orang, yang mana tidak mencaci orang. Begitu juga kita jadikan doa itu supaya merupakan sebahagian daripada akhlak kita, supaya Allah Subhanahu Wa Taala melebihkan rezekinya kepada kita, kemudian membentuk diri kita sebagai seorang Islam yang baik, kemudian kita konsisten, insya-Allah. Dengan konsisten kita dengan zikir dan doa ini akan membentuk jiwa kita sebagai seorang Islam yang menyeluruh, insya-Allah. Wallahu a'lam. 24/7 kita kena berdoa, sebab 24/7 Allah tak pernah berhenti mencintai kita. Tidak. Habib, mungkin untuk pengakhiran Habib, macam mana kita nak belajar untuk bersabar menanti ketibaan jawapan doa? Sebab Nabi Rasulullah SAW ajar kita kena banyakkan bersabar, percaya dengan takdir Allah. Tadi pun Habib ada sebut 4 cara Allah mustajabkan doa. Macam mana nak didik hati ni supaya kita percaya dengan janji Allah, Allah akan jawab doa-doa kita, Habib? Baik, alhamdulillah. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, tafarragh li ibadati." Adakan waktu untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tafarragh li ibadati amla sadruka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, wa asuddu faqrak, dan aku akan tutup pintu kefakiran, kemiskinan kepada engkau. Wa illa taf'al, tetapi jika mana engkau tidak ada waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka amla qalbuka syughlan. Aku penuhi hatimu dengan kesibukan. Walam asuddu faqrak, dan aku tidak akan tutup pintu kemiskinan, kefakiran kepada engkau. Sibuk sehari semalam. Sekarang ni berada di zaman kita pergi kuliah ke, kita mendengar tazkirah daripada ustaz ke, memberitahu tentang fadilat kelebihan solat tadduha ke, solatul witir ke, Quran ke. Busy, tak ada waktu. Meeting lah, itu, ini. Kita sibuk terus dengan dunia, tak ada waktu dengan Allah. Bila kita tidak ada waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi? Allah betul-betul akan sibukkan kita. Allah. Amla qalbuka syughlan. Engkau tak adakan waktu untuk aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan penuhkan hatimu dengan kesibukan. Sampai bila pun engkau akan tetap fakir, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walam asuddu faqrak. Kalau engkau adakan waktu untuk Allah, Allah akan penuhkan hatimu dengan kekayaan. Walaupun kadang tak berapa banyak ada harta, tetapi hatinya penuh dengan kekayaan, maka Allah tidak akan pernah membuka pintu kemiskinan kepada dia. Allah tutup selalu. Tetapi bila mana tidak ada waktu untuk Allah, sibuk hatinya, tak tahu sibuk apa. Tak tahu sibuk apa. Dalam masa yang sama, tak pernah naik-naik pun. Harta tak pernah banyak pun. Duk sibuk saja, pergi balik. Kerana tidak ada waktu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu Nabi SAW mengajarkan dan mentarbiah kita untuk sentiasa ada waktu dengan Allah. Dan baginda Rasulullah SAW sendiri bukan sahaja menyampaikan kepada kita, tetapi practically Nabi SAW lakukan. Lebih daripada kita. Bengkak-bengkak kaki baginda Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di antara kita bangun malam sampai bengkak-bengkak berdoa meminta kepada Allah? Tak ada. Daripada malam sampai subuh kadang Nabi bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin terbiahkan diri kita, adakan waktu untuk Allah. Perkara yang difardukan oleh Allah, kita kedepankan. Setelah itu, kita bina hubungan kerohanian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 5 minit sebelum subuh kita bangun. Kita berdoa, bukan hanya berdoa dengan teks dan sebagainya. Angkat tangan betul-betul munajat kepada Allah.
ampunilah aku, ampunilah keluarga aku, ibu bapa aku, berikan hidayah kepada anak-anak aku. Kebahagiaan itu milik Allah. Allah yang boleh memberikan kita kebahagiaan. Bukan kebahagiaan itu datang daripada harta wala apa. Angkat tangan mohon kepada Allah. Bukankah dalam hadis Nabi SAW menyebutkan akhir lail, sepertiga akhir malam nanti doa akan dikabulkan oleh Allah. Allah akan menyeru. Mana orang-orang yang inginkan pengampunan? Mana orang-orang yang inginkan bertaubat kepada Allah? Mana orang yang ada hajat? Hajat dunia, hajat akhirat. Kita sibuk awal pagi nak jumpa meeting, nak hajat kita sana, hajat kita sini. Dengan Allah kita tak pernah jumpa. Dengan Allah kita tidak pernah mempunyai meeting. Waktu malam sebelum subuh, hatta 5 minit sebelum subuh. Kalau nak membiasakan diri seperti mana jejak langkahnya orang-orang salihin, beginilah. 5 minit, 10 minit kita bina. Lama-lama mampu istiqamah. Kadang ada orang boleh mampu angkat tangan berdoa setengah jam, 1 jam. Berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ada satu orang saleh di kota Yaman. Beliau ini daripada malam sampai subuh mengulang-ulang doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Diulang-ulang kerana doa itu terkandung kelebihan yang luar biasa. Meminta kepada Allah hidayah. Adakah ada lagi doa yang lebih besar daripada hidayah? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu perlu kita sentiasa mempunyai waktu dengan Allah, kita bina hati kita untuk mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Allah, Habib, Datuk, saya teringat kata Sayyidina Umar Al-Khattab, aku tak risau kalau doa aku tidak dijawab, tapi aku risau aku tidak diberikan lagi taufik untuk aku memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, kita berada di penghujung rancangan dan kita nak ambil ruang dan peluang ni untuk Habib dapat pimpin doa untuk mendoakan supaya Allah masukkan kita di kalangan orang beriman. Kena-kena pula ni dengan kita nak menempuh tahun yang baru ni, moga-moga ada kira-kira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami, kedua ibu bapa kami, muslimin muslimat di mana saja mereka berada ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami angkat tangan sebagai hamba yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan, tidak mempunyai apa-apa ya Allah, berharap hanya kepada Engkau ya Allah. Saat ini kami meminta kepadamu ya Allah agar Kau kabulkan segala hajat kami ya Allah. Hajat yang ada di isi hati kami ya Allah. Setiap daripada hajat kami, baik yang hadir di studio ini ataupun yang menonton, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati kita saat ini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tahun demi tahun Engkau berikan kepada kami peluang, kami sia-siakan ya Allah. Tidak kami bersungguh-sungguh di dalam beribadah, tidak kami bersungguh-sungguh di dalam bertaubat kepadamu ya Allah. Kami masih sia-siakan kehidupan kami dengan dosa dan kemaksiatan, sedangkan Engkau masih memberikan kepada kami rezeki ya Allah. Engkau masih memberikan kami harta ya Allah. Engkau masih memberikan kami makan dan minum ya Allah, sedangkan ada saudara kami yang berada di dalam keadaan susah, yang berada di dalam keadaan tersiksa saat ini ya Allah. Apakah kesalahan yang mereka lakukan ya Allah? Sedangkan dosa yang begitu banyak yang pernah kami lakukan, tetap Engkau masih menganugerahkan pemberian-pemberian kepada kami ya Allah. Saat ini kami angkat tangan dan memohon kepadamu ya Allah, kurniakan setiap daripada kami hidayah sehingga akhir kehidupan kami ya Allah. Tidak lagi kami melakukan kemaksiatan, tidak lagi keluarga kami melakukan kemaksiatan. Jauhkan kami dan keluarga kami daripada perkara yang tidak diridai oleh-Mu ya Allah. Berikan hidayah kepada kami untuk dapat mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah orang-orang salihin berahmatika ya arhamar rahimin. Penuhi hati kami dengan cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, ingin bersama dengan Rasulullah kelak di akhirah, dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berahmatika ya arhamar rahimin. Kurniakan setiap daripada kami taubatan nasuha, tidak lagi melakukan apa-apa dosa ya Allah sehingga akhir hidup kami ya Allah. Kurniakan setiap daripada kami husnul khatimah ya arhamar rahimin. Jadikanlah tahun baru yang akan datang ini ya Allah pembukaan yang baru, kebaikan kepada kami dan keluarga kami di dalam rezeki, amalan dan segala yang Kau berikan kepada kami berahmatika ya arhamar rahimin. Kita doakan juga kepada TV Hijrah untuk dapat terus memberikan manfaat kepada umat dalam perkara-perkara yang dapat membimbing masyarakat berahmatika ya arhamar rahimin. Dan kepada setiap yang hadir bersama, moga-moga Allah panjangkan umur kita semua dalam keadaan sihat wal afiah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisiril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Habib Nail dan juga Dato' Profesor Taufik sudi bersama dengan kami berkongsi ilmu, pengalaman dan juga motivasi untuk kita sentiasa tidak berhenti memperbaiki diri. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada kumpulan Qasidah dan juga ibu-ibu, bonda-bonda daripada Pahang jauh datang, semoga selamat perjalanan kembali. Dan kita ada sikit announcement pada orang-orang Pahang. Okey, pada orang Pahang, anda dijemput untuk ke Masjid Jami' Berserah Kuantan Pahang sempena Karnival Al-Falah
Falah Madani 27 sehingga 29 Jun ini, hujung minggu ni, dan juga saksikan secara langsung Hijrah berselawat istimewa ulang tahun TV Al-Hijrah yang ke-15 pada 27 Jun 2025 9 malam. Dakwah live menutup tirainya pada minggu ini. InsyaAllah kita jumpa pada hari dan waktu yang sama dalam dakwah live Sematkan Bumi Palestin dalam doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار أصبح يفديه الله تكفل يهميه وعلي أصبح يفديه من قوم الأسرار وبسر القوم الأسرار بنت الصديق توفيه بنت الصديق توفيه حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد Segera dalam beramal. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Apakah yang kamu perlu tunggu melainkan kefakiran yang akan melupakanmu daripada beramal, atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa angkuh yang melampaui batas, atau penyakit yang merosak sehingga sukar untuk beramal